Dan saya menyambut baik kepada mereka, adik wanita ini. Sebenarnya saluran untuk wanita muda itu bergiat aktif bukan sahaja melalui yang dianjurkan oleh pejabat speaker itu seperti Adun Muda dan juga Siwanis. Jadi saya tidak menolak kita boleh meletakkan kuota ataupun membuka peluang kerana kita tidak mensyaratkan wanita itu hanya dari mana, tapi dengan mereka mendapat pendedahan aktiviti lapangan yang dipantau oleh PBT melalui PEBS, Penggerak Belia Selangor, dan pipeline-nya terus ke wanita berdaya Selangor melalui aktiviti-aktiviti dan program kepimpinan akan meningkatkan dan mempercepatkan perwakilan mereka dalam kepimpinan wanita. Sebagai langkah awal, Selangor akan memperkenalkan kerangka polisi mesra keluarga ataupun Family Friendly Policy Framework berasaskan data yang dijalankan oleh WBS. Polisi ini akan menjadi panduan kepada agensi negeri dan sektor swasta dalam mewujudkan tempat kerja yang menyokong penjagaan keluarga dan kesejahteraan pekerja. Subsidiari di bawah MBI juga akan melaksanakan polisi ini melalui program sebagai model amalan terbaik bagi meningkatkan produktiviti dan keseimbangan kehidupan berkeluarga. Bagi mengakhiri ucapan penggulungan saya akhiri dengan dua rangkap pantun. Rendang condong pohon meranti. Ya Muhammad, sebelum pantun tu habis. Okey. Saya ingat Yang Muhammad tak menjawab lagi tentang pusat untuk wanita. Saya tidak nyatakan secara khusus, tapi saya telah nyatakan dalam mitigasi untuk program berkaitan warga emas dan ekonomi penjagaan, iaitu Respite Hub. Sebentar. Saya nyatakan dalam program untuk membina Respite Center ataupun Wellness Hub, Respite Care dan Wellness Hub yang merangkumi semua kelompok, kerana tidak mengasingkan bahawa mereka yang memerlukan itu harus khusus kepada wanita ataupun penjaga, tetapi kita mengambil maklum bahawa apa yang dinyatakan ataupun diangkat sebagai cadangan oleh pihak YB Yang Berhormat Batu Tiga adalah berkaitan sokongan psikososial dan juga ruang untuk healing dengan izin kepada mereka wanita khususnya yang kebanyakannya dalam data kami adalah penjaga tidak formal. Juga saya ingat saya boleh menambah sedikit cadangan. Mungkin boleh diangkat juga fasiliti sedia ada seperti LPPKN. Yang saya tak pasti berapa bilangannya yang berada di Selangor ini. Saya yakin dia ada fasiliti itu. Mungkin boleh dikembangkan supaya ia boleh dimanfaatkan oleh golongan wanita. Terima kasih. Okay, LPPKN di Selangor ada beberapa pusat IRIS atau aktiviti. Kalau di Taman Templer ada ruang yang di peringkat di arah 1 itu berkeperluan untuk kaunseling. Kaunseling kadarnya sangat rendah, RM10 sahaja pada satu sesi, dan juga ada ruang kelas bercermin dan sebagainya yang saya kira boleh dijadikan sebagai ruang aktiviti untuk wanita-wanita. Jadi kerajaan ini akan giatkan lagi kerjasama, dan saya ambil kesempatan ini untuk memaklumkan pada 29 November bulan ini akan diadakan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan di peringkat negeri Selangor, kerjasama antara pihak negeri dan juga LPPKN Selangor, dengan temanya mengangkat tentang bapa sebagai pelindung keluarga. Jadi program ini dilaksanakan pada 29 November di IDCC Selayang. Muhammad Esko. Oleh kerana bersambung sikit, saya nak ambil sikit masa ni. Adakah Yang Berhormat Esko juga bercadang dan ataupun kita boleh mencadangkan supaya Yang Berhormat Esko wanita berkolaborasi dengan PBT untuk sama ada untuk menubuhkan pusat komuniti wanita ataupun mewujudkan pelan tindakan bandar mesra wanita. Saya rasa sudah sampai masanya, bukan saja di aspek kepimpinan saja, tetapi kita kena melihat bandar selamat untuk wanita itu juga adalah satu keutamaan. Terima kasih. Okay, terima kasih Yang Berhormat Meru. Bagi cadangan pusat komuniti wanita, sebenarnya di bawah Wanita Berdaya Selangor kita akan mengangkat hub wanita. Dia sedikit berbeza daripada cadangan yang diangkat oleh Yang Berhormat Batu Tiga, kerana wellness ataupun hub untuk respite care ini lebih menumpukan kepada psikososial,
healing dengan izin, tapi WBS Hub ini lebih kepada untuk aktiviti dan juga untuk kita mempamerkan produk-produk hasil karya daripada wanita-wanita melalui program Pusat Wanita Berdaya. Berkaitan pelan Bandar Mesra Selamat atau Bandar Mesra Wanita, saya kira di bawah MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam juga pernah mengangkat dan membincang, tapi di peringkat kerajaan negeri kita akan memperhalusi konsep dan pelan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Esko, tak silap dalam perbahasan saya ada menyentuh berkaitan dengan tunas dan juga asuh bantuan. Ada Yang Berhormat? Okay, berkaitan tunas di bawah portfolio Menteri Besar Yang Berhormat Sungai Tua, tetapi bahagian asuh pintar saya kira itu adalah bantuan untuk pendidikan awal kanak-kanak, subsidi kepada taska-taska yang berdaftar. Soalannya apa? Soalan dalam perbahasan saya berkaitan dengan bantuan asuh itu, adakah bagi tahun 2026 ni memandangkan kos hari hidup yang semakin menekan, adakah syarat kelayakan memohon itu akan dilebarkan lagi, bukan saja 500,000 pendapatan isi rumah, diangkatkan lagi ceiling tersebut, dan juga amount bantuan tu daripada RM100 tu ditingkatkan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Buat masa ini tiada sebarang penilaian semula kepada syarat, tapi sekiranya terdapat keperluan, kita akan mengkaji dan umumkan dalam syarat-syarat baru. Cuma kalau berkaitan dengan bantuan ataupun subsidi kepada taska, yang berkaitan langsung adalah satu inisiatif baharu yang pernah dilaksanakan one off sebagai satu janji, pelaksanaan janji manifesto Kerajaan Perpaduan pada akhir 2023, iaitu Mama Kerja. Mama Kerja pada tahun 2023 kita telah tetapkan untuk bantuan kepada ibu bekerja yang mempunyai anak seramai 3 orang di bawah umur 12 tahun. Itu dengan pendapatan isi rumah RM8,000. Jadi dengan mengambil hasrat yang sama bahawa kita bukan sahaja meluaskan bantuan kepada kategori B40, tapi kita meluaskan sehingga kepada median income yang kalau di Selangor ni telah meningkat kepada kadar RM9,000 sebulan. Jadi kajian lebih terperinci sebelum pengumuman permohonan Mama Kerja dengan bantuan RM100 setiap bulan selama 12 bulan itu akan diumumkan kelak. Yang Berhormat Esko, sama juga untuk berkenaan pendidikan awal kanak-kanak. Yang Berhormat Esko, cuma saya nak bawa ke pengetahuan Yang Berhormat Esko. Kalau kita tengok ada data yang mengatakan khususnya pusat jagaan kanak-kanak semakin lama semakin kurang lah. Ini mungkin tidak berlaku di Selangor. Selangor mungkin ada peningkatan 8%, tapi di negeri jiran kita ada berlaku pengurangan yang agak signifikan. Cuma Yang Berhormat Esko, kalau kita tengok sekarang kebanyakannya operator mempunyai masalah sebab tak ada SOP yang jelas di setiap PBT berlainan SOP. Kalau yang kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke bawah, dia perlukan kelulusan daripada JKM. Tapi operator ni dia terpaksa, pertama sekali dia kena buat dia kena cari tempat, dia sewa, dan dia kena renovate dulu. Lepas dia renovate, saya bagi contoh antaranya ialah Kelang lah, dia kena renovate dengan Jabatan Bangunan. Selepas tu bila dia dapat kelulusan daripada Jabatan Bangunan, dia kena hantar juga pula ke Jabatan Perancang untuk ubah daripada kediaman kepada komersial. Jadi bila kalau adanya masalah, ada bantahan daripada penduduk, dia akan jadi masalah, dia tak boleh teruskan dia punya permohonan, tapi operator dah keluarkan duit ni. Jadi bila nak mohon pada JKM pula menolak sebab atas keputusan sebab tak ada bantahan daripada penduduk. Jadi perkara-perkara sini menyebabkan banyak operator, saya kira operator haram lah, berleluasa sebab bila mana mereka nak buat secara legal, dia mempunyai sangat banyak masalah. Dan diorang kadang-kadang ada setengah tu dia dah keluarkan sampai RM100,000, tapi tak dapat ada lesen, dan akhirnya mereka akan pergi kepada kawasan-kawasan operator. Saya ingat yang ini mungkin Yang Berhormat boleh bincang, tetapkan, dan biar SOP ni lebih kurang sama je. Sebab tidak dia akan ada masalah. Saya rasa pada masa akan datang nanti kita akan buka ruang yang sangat besar kepada operator-operator yang tidak berlesen dan tidak mengikut piawaian keselamatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Damansara. Sehubungan dengan apa yang dibangkitkan
di pihak kerajaan negeri telah mewujudkan satu jawatankuasa khas Pusat Penambahbaikan Perkhidmatan Penjagaan ataupun JKPP yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Subang Jaya, di mana hampir setahun kita telah bermesyuarat ataupun jawatankuasa kerja tersebut telah menilai kesemua garis panduan ataupun syarat-syarat yang telah dikenakan oleh 12 PBT. Antara cabaran yang dihadapi oleh operator-operator adalah disebabkan garis panduan ataupun syarat yang pelbagai dan tempohnya ada yang perlu lalui Jabatan Bangunan terlebih dahulu, Jabatan Perancang, kemudian Jabatan Pelesenan, dan menyukarkan mereka memperolehi kebenaran merancang. Dan kita di peringkat akhir untuk finalize izin garis panduan tersebut, dan insyaAllah akan diluncurkan akhir tahun ini, di mana garis panduan pusat jagaan ini telah mencadangkan mewujudkan satu jawatankuasa khas dengan punca kuasanya di PBT untuk mewujudkan jawatankuasa itu yang dianggotai oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, juga Kesihatan, dan juga 3 jabatan dalam PBT, itu Bangunan, Perancang dan Pelesenan, supaya proses-proses ini boleh dipercepatkan dan mengurangkan birokrasi apabila dia specific door policy, polisi yang hanya khusus kepada satu tempat yang boleh diproseskan bersekali. Jadi dan di samping itu, sebentar tadi saya juga telah menyerahkan geran pusat jagaan kepada 21 operator, di mana mereka ini adalah antara kes-kes yang telah beroperasi, ada yang hampir 10 tahun tetapi tidak berdaftar disebabkan halangan-halangan ini. Di geran pusat jagaan yang kita wujudkan, dengan jumlah maksimum setiap operator layak untuk menerima sebanyak RM5,000, akan dibantu dengan proses-proses mempercepatkan pendaftaran itu. Jadi ini adalah hasrat negeri. Kita bukan sahaja mencari mereka yang tidak berdaftar ataupun beroperasi secara haram, tetapi kita mengambil pendekatan outreach ataupun mendekati mereka untuk mengetahui bagaimana untuk mereka ini dibantu pendaftarannya. Muhammad Esko, saya nak celah sikit lagi Yang Muhammad Esko, yang berkenaan dengan had ceiling bantuan asuh sebentar tadi. Saya nak merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2023 Kerajaan Persekutuan, pemberian subsidi yuran pengasuhan taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja sektor awam, yang mana di dalam perkeliling ini disebutkan bahawa pada belanjawan tahun 2023 yang lalu, kerajaan telah pun bersetuju untuk menaikkan pendapatan bulanan isi rumah pegawai perkhidmatan awam daripada RM5,000 kepada RM7,000 had ceiling dia untuk mendapat bantuan subsidi tersebut. Maka saya lihat Kerajaan Negeri Selangor perlu selari juga dengan menetapkan had ceiling dalam memilih ataupun syarat untuk mendapatkan bantuan asuh tersebut. Jadi mohon respon Yang Muhammad Esko. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya kira itu adalah polisi yang ditetapkan oleh di Kerajaan Persekutuan, adalah tidak sesuatu yang bersalahan untuk kita seragamkan, terutamanya mengambil kira Selangor sebagai penyumbang kepada GDP negara dengan kadar median income, pendapatan median kita meningkat itu kepada RM9,000. Pun begitu, kita akan selaraskan di peringkat agensi, iaitu Yayasan Warisan Anak Selangor selaku agensi pelaksana kepada bantuan asuh pintar, dan apa yang saya sebut sebentar tadi, penyelarasan untuk program Mama Kerja. Hasratnya sama, tapi lebih kepada membantu ibu-ibu bekerja, dan melalui inisiatif Mama Kerja ini membantu mencapai 2 matlamat. Pertama, dalam dasar wanita, di mana kita ingin libatkan wanita ke dalam tenaga buruh, di mana Selangor mensasarkan kadar 75% pada tahun 2030, di mana buat masa ini Selangor mencatatkan kadar yang lebih tinggi, iaitu Women in Labour Force Participation, wanita dalam tenaga buruh, iaitu kadar 70.3%. Jadi dan yang kedua adalah dasar untuk kanak-kanak yang ditempatkan di taska-taska ini dalam keadaan yang selamat, kerana syarat untuk menerima bantuan asuh pintar dan juga Mama Kerja mestilah di taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi saya tidak menolak cadangan tersebut untuk kita menyeragamkan atau menaikkan had ceiling syarat untuk menerima bantuan asuh pintar.